اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang dihormati seluruh ahli kuasa surau, dikasihi ayahanda, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita menyambung kembali pengajian kita dengan membaca kitab Faridatul Faraid fil Ilmi Al-Aqaid, muka surat 32. Muka surat 32 iaitu perkara ataupun sifat yang wajib kita ketahui bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi sampai kita pada mustahil, lawannya dusta. Sampai situ kita berhenti. Kita berhenti itu as-sidqu, kemudian kita dah baca dan sampai kita pada mustahil, lawannya dusta. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Sifat ataupun bahagian yang kedua daripada nubuat, daripada kenabian, yang mana wajib bagi kita sebagai umat, bagi kita sebagai yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, wajib bagi kita mempercayai dan mengetahui empat perkara ini yang ada kepada para anbiya. Yang pertamanya as-sidq. Disebutkan as-sidq ini benar, yakni benar pada sekalian perkataan mereka. Jadi lawannya yang mustahil daripadanya itu adalah dusta. Di situ kita berhenti. Dan dalil as-sidq, dalil sidqu mereka itu bahawasanya jika berdusta mereka itu, nescaya dusta pula khabar Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Membenarnya Allah Ta'ala akan mereka itu dengan mengurniakan mereka itu beberapa mukjizat yang menepati firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita membenarkan, bila mana Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para rasul, para rasul ini, sudah tentu mereka ini adalah utusan yang mana tidak akan mengatakan benda yang tidak betul. Kalau mereka mengatakan benda yang tidak benar, mengatakan benda yang tidak betul, maknanya mereka bukan utusan Allah. Bahkan Allah sebut dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, walau taqawwala alaina ba'dal aqawin. Sekiranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Quran itu memperkatakan atas nama kami secara dusta, sekiranya, tapi tak berlaku. Tapi Allah nak bagi tahu bahawa wajib mereka menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dan membenarkan apa yang mereka katakan. Seandainya para rasul dusta, sudah tentu Allah kata apa? Allah kata kalaulah mereka mendustakan sebarang kata rekaan, la akhazna minhu bil yamin, sudah tentu kami akan menyintapnya dengan kekuasaan kami. Allah akan ambil. Mana selagi mana mereka boleh menyebut tentang apa yang diturunkan kepada mereka tentang wahyu dan memberitahu kepada kita, wajib kita benarkan. Kerana kalau mereka dusta, Allah akan tarik, sentak dengan kekuasaan. Kemudian Allah kata apa? La qata'na minhu al-watin, kemudian sudah tentu kami akan memutuskan tali jantungnya supaya apa? Ia mati dengan serta-merta. Tak ada. Kalau Rasul seandainya dusta, tapi tak berlaku.
Seandainya berlaku. Baik. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka tidak ada seorang pun di antara kamu yang dapat menghalang tindakan kami, kata Allah, daripada menimpanya, terkenanya tindakan yang Allah telah tetapkan, yang Allah telah berikan kepada orang-orang yang mendustai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu sifat para rasul ini adalah benar. Mereka tidak akan sesekali bohong dan seleweng daripada apa yang mereka telah terima daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita katakan mustahil berlakunya dusta itu. Seandainya berlaku, nescaya ayat Al-Quran ini sebagai satu peringatan kepada para rasul tadi. Baik, soalan, kalau ajaran sesat yang terbaru ni mufti sebut, jadi bagi orang yang seleweng, kadang ada Allah sebut dalam Al-Quran juga, Allah sebut kami akan berikan kepada mereka tempoh. Mana ada orang yang mana Allah berikan lagi, dia hanyut dalam kesesatan dia, dia akan buat kemungkaran dia, dia akan buat kemaksiatan dia. Sebab itu didatangkan Rasul. Yang baru-baru ni, okey baik, yang baru-baru ni adalah orang-orang yang membawa risalah. Kena. Kalau kita Jabatan Mufti lah, yang ada sekarang ni, ulama-ulama yang mana diberi kepada mereka ini untuk menyelesaikan isu-isu. Jika ada macam ni, kalau kita di Malaysia ni, raja lah yang di bawahnya sebagai pemegang agama, untuk memastikan agama itu betul-betul suci, tidak dicampuri, tidak dinodai dengan sebarang ajaran. Maka apa yang berlaku hari ini telah dibersihkan, dan kita pun tahu disebutkan, kalau kata sebut saja taslim, maka dah ada dalam garis panduan Majlis Fatwa Ulama negeri, dia akan sebutkan ini sesat. Dan begitu dibuat sekarang ni. Maknanya apa dia lagi? Sebut saja kahar tak, dah diambil tindakan. Sebut lagi, apa dia lagi? Apa? Langit tu. Langit tu dia. Lupa lah. Kerajaan langit tu. Ayah Pin, dah diambil tindakan. Siapa lagi? Maknanya benda tu berlaku di tempat kita. Tindakan itu berlaku. Jadi kalau ada apa-apa, kita usulkan saja kepada Jabatan Mufti, mereka akan bertindak untuk menyelesaikan penjabatan agama. Baik. Jadi itulah kerja-kerja kita. Jika berlaku, seandainya berlaku di taman kita, wal'iyyazubillah, minta berlindung, maka kita sebagai orang pertama untuk bertindak dengan cara apa? Tindakan undang-undang lah. Kita buat report sebagainya. Sebab kalau kata kita pergi buat secara kekerasan, mungkin jadi ikut lain. Jadi bertindak secara undang-undang supaya pemerintah menyelesaikan isu penyelewengan daripada ajaran-ajaran yang mereka bawa yang sesat tadi. Baik, dia akan berlaku, tapi Allah akan jaga. Allah akan jaga melalui apa yang telah Allah letakkan garis panduan kepada kita. Insya-Allah agama Islam ini akan dijaga. Baik. Yang kedua sifat para nabi, sifat para rasul, iaitu amanah. Apa makna amanah? Kepercayaan. Dan makna dari segi istilahnya, terpelihara mereka itu daripada mengerjakan segala barang yang ditegah. Para rasul tak akan berlaku, tidak akan melakukan perkara yang mana bertentangan daripada benda yang diperintahkan. Contoh, dia kata, saya dah sampai maqam ni, tak kena semayang dah. Maknanya lari. Seandainya dia kata,
Kan ada orang yang jenis mengaji ma'rifat. Sampai satu maqam, dia kata saya tak kena semayang. Dan ada satu kes, dia pergi beli minyak. Tuhan bayar. Dia tak bayar-bayar. Jadi, hak ni atas pada budi lagi. Tuhan bayar. Ni budi kerajaan bayar. Hak ni atas lagi. Maknanya tuan-tuan tak sampai kat situ. Kita dekat budi saja. Jadi benda yang mana yang perlu dibuat secara hariannya, secara adatnya, dan apa-apa kewajipan yang diperintahkan, maka tak terlepas daripada perintah tersebut. Maka para Nabi tak ada yang tak sembahyang. Semuanya sembahyang. Para Nabi mengeluarkan zakat. Para Nabi berpuasa. Apa yang diwajibkan, bahkan lebih daripada apa yang umat lakukan. Kalau dalam bab haji, dia tengok Nabi kita dalam haji Nabi, satu buku menceritakan tentang haji Nabi. Nabi kita buat haji apa? Qiran kan? Qiran. Umrah dengan haji sekali. Tapi ketika mana Nabi duduk di atas bukit Safa, sampai-sampai tu, Nabi masuk, kemudian Nabi mandi-mandi semua di telaga Ziltua. Kemudian Nabi kita melakukan umrah. Bila habis semua, Nabi kita pesan semua bertahallul. Semua bertahallul. Pasal apa? Takut para sahabat, orang yang mana yang tidak mampu untuk duduk dalam ihram yang lama, maka Nabi kata janganlah ikut dia. Maksudnya buatlah yang mana mudah bagi kamu. Buat yang mana mudah bagi kamu. Ada tiga, sama ada tamattu'. Kalau Malaysia ni kita kebanyakan memang tamattu' lah. Memang tamattu'. Maksud tamattu' ni dia buat umrah dulu, kemudian dia keluar daripada umrah tadi, dia niat haji pada hari dekat dengan musim dekat dengan hari Arafah. Baik. Jadi boleh pilih. Nabi suruh ambil yang mudah. Tapi dari segi pelaksanaan yang berlaku kepada Nabi kita tengok buat yang susah. Yang nak kena tanggung, yang kena tahan duduk dalam ihram lama. Sedangkan umat Nabi suruh buat yang mudah. Maka ada tempat yang mana para Nabi, contohnya lagi sembahyang malam. Bagi para anbiya diperintahkan kepada para anbiya, kepada Nabi kita untuk sembahyang malam. Kita taklah menjadi wajib kepada kita. Kita hanya menjadi sunat. Bangun nak sembahyang tak apa. Baik. Tanya bangun, semua bangun yakin saya. Pergi kencing. Bangun pergi kencing. Baik. Jadi para anbiya, mereka itu terpelihara daripada mengerjakan segala barang yang ditegah. Tidak ada berlaku. Kalau mengatakan benda yang tak sepatutnya berlaku pada syariat, maka tidak boleh kita katakan letakkan pada para anbiya. Para anbiya tidak melakukan perkara tersebut. Bahkan jika kita tengok ada manusia yang mengatakan benda itu diperintahkan, tetapi dia kata bagi saya tak perlu dah. Bagi saya tak perlu dah. Ada orang yang mengatakan bahawa saya boleh kahwin sebagaimana Nabi. Ada. Nabi, maknanya kalau umat biasanya 4 je. Bagi dia lebih. Pasal apa? Dia sampai satu makam yang lain. Maka tak boleh. Kerana apa? Itu adalah garis panduan, batasan. Sampai dekat 4 sahaja. Lebih tak boleh. Begitulah dalam bab-bab yang lain. Dan jika makruh, walaupun perkara itu perkara yang makruh, Nabi kita tak suka makan benda-benda yang berbau. Contohnya macam bawang putih, thum. Ataupun kita hari ni petai, genuak, berian. Nak makan tak salah, boleh. Tapi waktu nak datang ke masjid, ke surau,
bersihkan dulu. Nak pergi kenuri, bersihkan dulu. Nak pergi ke tempat-tempat perhimpunan, kita bersihkan dulu, sucikan dulu. Buatlah macam mana, minum Nescafe ke, bagi hilang ke apa ke. Yang penting, benda orang tak suka tadi, tidak terkena, tidak menyakiti diri orang. Maka para Nabi, dia tidak makan kerana apa? Nabi kita sering diziarahi oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril kurang senang dengan bau-bauan yang tidak menyenangkan. Maka Nabi kita tidak makan. Kan kisah hijrah. Kisah hijrah. Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Diletaknya dalam hidangan tu bawang putih, termasuk dalam dia punya hidangan tadi. Nabi tak makan, Nabi tinggal. Abu Ayyub Al-Ansari tengok-tengok. Ya Rasulullah, apakah makanan ni kamu tak suka ataupun diharamkan ataupun macam-macam anda ya? Nabi kita kata tidak. Nabi sebut tentang makruh, tentang sum tadi. Dia ada bau dia. Kerana aku sentiasa diziarahi oleh malaikat Jibril. Baik. Mana benda-benda yang makruh. Begitulah benda-benda yang lain selain daripada makanan dikiaskan. Dan khilaful aula sekalipun pada zahir dan batin. Yakni sama ada luaran ataupun dalaman pada ketika kecil dan besar, dan pada dahulu daripada jadi Nabi dan kemudiannya. Maknanya perkara itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Nabi usia kecil sampailah besar sebelum jadi Nabi, sehinggalah Nabi dilantik menjadi seorang Rasul. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka para Nabi ini bukanlah bila mana diletakkan sifat amanah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Imam Al-Bajuri mentarifkan amanah itu memelihara dan menjaga dari jatuh dalam perkara yang ditegah. Sama ada tegah itu secara makruh ataupun khilaful aula, maka nabi-nabi itu terpelihara daripada zina, minum arak, dusta dan lain-lainnya daripada perkara yang dilarang secara zahir, dan dipeliharakan juga dari berlaku sifat-sifat kotor pada badan seperti apa? Adanya hasad dengki. Jadi bila kita tengok di sini, mudah bagi kita untuk mengelas fakta-fakta sejarah yang mana datang kepada kita. Contohlah, tuan-tuan pernah dengar cerita Wahsy. Saya pernah dengar, tapi bukan baca, dengar orang cerita. Orang cerita apa? Nabi ni tak boleh tengok muka Wahsy. Pasal apa? Geram. Sebab Wahsy bunuh Sayyidina Hamzah. Jadi kita melihat kepada sejarah, melihat kepada sifat yang ada pada Nabi ini, benda itu tak berlaku. Benda itu tak berlaku. Terlintas, tapi akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara cepat. Mana contoh terlintas dibersihkan oleh Allah? Surah yang diturunkan, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Surah tadi diturunkan kepada Nabi yang mana pada ketika itu Abdullah ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi. Macam kita lah, orang taman kita duk sembang kerak dah, tiba-tiba ada YB main taman ni untuk nak apa? Yalah, tanya apa sikit, nak tambah lagi, nak naikkan surau ni jadi 2 tingkat ke apa, masih sembang. Jadi Abdullah ibnu Ummi Maktum ni datang nak tanya Nabi. Tapi Nabi macam tak lagi lah. Maksudnya Nabi tak dahulukan dia. Ada benda terdetik dalam hati. Maknanya apa? Ini urusan kecil, ini lagi besar. Yalah, dalam hati kita, bukan kata, tak kata tuan-tuan. Ini maksud bersih daripada dalaman. Maka turun ayat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia buta, tak nampak. Tapi ni buta tak nampak, kita celek kita turun.
Tak lihat buta. Allah kata apa? Allah tegur untuk Nabi kita. Jadi, maknanya dibersihkan, dijaga para anbiya itu daripada sifat-sifat keji, sama ada zahir dan batin. Batin ini termasuklah dalam bab mengecilkan orang, takabbur, hasad dengki, riya, sum'ah, inginkan kemasyhuran. Itu tidak ada kepada para nabi-nabi. Maka dibersihkan. Apatah lagi Wahsy dia buat cerita pula. Tengok Nabi berat, pusing. Ish, lari daripada tapi asal. Seandainya berlaku nescaya ayat akan turun. Sebagaimana yang berlaku kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Baik. Jadi tidak akan berlaku. Maka bila mana kita faham setiap sejarah fakta yang datang kepada kita, kita kata, lari daripada sifat Nabi yang nak tentang pun. Kita pun boleh. Orang kata apa? Boleh daripada mana kita ambil. Kita ada kekuatan. Bukan lagi kita kata, ustaz tu kata macam tu. Tak. Kita kena rujuk balik kitab. Kitab mana yang baca? Ustaz tu kata. Ustaz tu rujuk kitab mana? Nak tengok, kitab ni. Kitab ni kita rujuk siapa pengarang. Pengarang dia sekian-sekian. Tengok lagi di mana rujukan dia. Dia akan bersambung-sambung kitab ni. Jadi, mudah untuk kita membuat tapisan tadi. Bukan main tangkap. Kita kena tapis. Sebab apa? Dia bertentangan. Ada hadis. Maka kita rujuk kepada hadis. Apakah hadis ini kuat? Apakah sanad dia itu hasan ke? Matruk ke? Syaz ke? Apa dia? Maka perlu dilihat supaya keadilan itu terjamin. Tidak kita mengatakan satu pihak, mengatakan pihak yang lain itu salah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amanah itu sifat yang melengkapi banyak daripada kelebihan-kelebihan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sentiasa memelihara di atas hak-hak kemanusiaan. Nabi kita bukan sekadar penyampai risalah, tetapi memelihara hak-hak kemanusiaan. Apa hak-hak kemanusiaan? Berat tuan-tuan, nak buat. Riba. Benda riba, duk berlaku dah, duk berkarat dah di zaman jahiliah. Tiba-tiba datang Nabi nak menghapuskan sistem ribawi. Perlukan masa. Nak hapuskan arak. Riba tadi mengambil hak orang. Arak, mabuk, ada masalah. Hari ni pun kita duduk pening. Awak kereta habis, kereta orang tu mati melambung atas. Kena jaga hak orang. Kos dia bukan sikit, banyak. Nak kena perbaik ni. Bukan satu anggota yang turun, tapi banyak anggota yang turun yang terlibat. Buat apa? Tak, itu kos kuasa. Kos dan pembiayaan akan berlaku bila berlakunya satu-satu kejadian. Disebabkan apa? Punca arak tadi. Maka kita kena jaga hak orang lain. Dia kata, aku minum. Betul, nak minum. Aku bukan Islam, nak minum. Tak apa. Tapi, masalahnya berlaku kena kepada orang lain. Tempias disebabkan kemabuk tadi, berlaku masalah kepada orang lain. Kematian dan sebagainya. Begitulah. Apa lagi? Penindasan kepada para wanita. Waktu itu, kahwin ni tuan-tuan, bukan 4. Buka balik dalam kitab Rahih Al-Maktum. Ada sampai 10, 20, 30, ada 60, ada ratusan. Seorang lelaki yang kahwin sampai 100. Dan hari ini, tuan-tuan, dalam Google, ada lagi. Islam buat turun 4. Jadi, hak-hak kemanusiaan. Kemudian diurus pula harta pusaka. Itu yang kata amanah dalam membawa satu syariat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hak-hak ini sentiasa dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar macam saya alamai ceramah kat tuan-tuan, mai duk mengajar tuan-tuan je, tapi tuan-tuan saya pun nak kelih-kelih suka.
Tak, Nabi kita bukan begitu. Kerja saya ni mudah. Tapi kerja para anbiya memastikan apa yang disebut itu berlaku pelaksanaan dia. Itu yang berat. Kena memastikan. Baik. Dan yang keduanya menyampaikan risalah, iaitu Al-Quran. Seperti mana datang risalah itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, satu pun Nabi kita tidak tambah. Ayat Al-Quran Nabi kita tidak tambah dan tidak kurang dan tidak mengubah ayat-ayat yang mana mengikut kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu telah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh, sampaikanlah, ma unzila ilaika min rabbik, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Wa in lam taf'alu fama ballaghta risalatah, dan jika engkau tidak melakukannya, yakni tidak menyampaikannya ke semuanya, maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusannya. Makna bukan rasul. Maka sebab itu bila rasul, dia wajib ada sifat amanah tadi, dan dia tak boleh buat lebih kurang terhadap apa yang telah diperintahkan, dan mustahil lawannya khianat. Bila tidak sampaikan amanah tadi, maka ia adalah khianat. Dan dalil amanah mereka itu bahawasanya jika khianat mereka itu, yakni para rasul, nescaya adalah kita disuruhkan dengan khianat juga. Seandainya Nabi kita khianat, maka Nabi kan kata nak sembahyang tak larat, tak apa, tak larat suruh sebut tak payah sembahyang. Dah tak larat nak bangun. Zakat tak apa, bayar kat saya sikit, lepas tu tak payah bagi dah. Khianat lah. Dia dah ambil kat kita, bayar kat kita, lain tak payah bayar lah. Bayar sikit kat kita. Nak lepas lari daripada zakat yang disyariatkan. Nescaya akan berlaku begitu. Dia akan berlaku begitu. Sebagaimana orang yang suka rasuah. Bila suka rasuah ini, dia akan berlaku pengkhianatan. Yang asalnya benda itu cukup, tetapi tak cukup dan tak dapat disiapkan dengan baik. Maka sebab apa? Berlakunya pengkhianatan tadi. Jadi susah tak? Susah nak diperbetulkan. Kecuali dengan kesedaran. Kerana disuruh kita apa? Dengan mengerjakan seumpama perbuatan mereka juga. Bila orang tu suka bohong, orang tu suka pecah amanah, maka yang di bawahnya juga akan sama. Dan tiada sah bahawa disuruhkan kita itu dengan khianat. Kerana apa? Tiada menyuruh Allah Ta'ala dengan kejahatan sesekali. Jadi tidak akan berlaku pada para rasul untuk melakukan pengkhianatan. Kerana benda itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka dan tidak menyuruh. Dan yang ketiganya tabligh. Ketiganya tabligh. Apa maksud tabligh? Menyampaikan kepada manusia apa yang disuruh. Menyampaikan barang yang disuruhkan mereka itu dengan menyampaikan dia kepada makhluk. Sebagaimana ayat yang disebutkan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Ayat yang saya bacakan tadi, yang Allah turunkan kepada para rasul. Maka adalah barang yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada segala rasul itu ada 3. Jadi ini yang Nabi, ini yang para rasul datang bawa mai kepada kita. Bila sebut tentang wahyu, apa makna wahyu? Iaitu i'lamun minar rasul awin nabi, awin nabi al-ilm al-yaqin al-qati' bima a'lamahu Allah bih. Iaitu penyampaian dari rasul atau nabi akan ilmu pengetahuan yang yakin. Yang yakin
Ya, yang putus dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepadanya dengan dia. Jadi apa yang diturunkan kepada Rasul, kalau Nabi kita Al-Quran, Nabi kita akan bagi tahu, dan perkara itu tidak ditokak tambah dan tidak dikurangkan. Dan sebiji Nabi akan bagi tahu, Nabi tak sebut lebih daripada itu. Contoh, bila orang tanya kepada Nabi tentang roh, Nabi tak cerita lebih-lebih. Tak ada cerita lebih-lebih. Dan Nabi tunggu wahyu. Kerana apa? Nabi kita ini la yantiqu 'anil hawa, tidak akan bercakap mengikut hawa, in huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu. Baik. Maka bila orang tanya Nabi tentang roh, Al-Quran yang menjawab. Qulir ruhu min amri rabbih, katakan roh itu urusan Tuhan. Tanya tentang kiamat, juga urusan Tuhan. Tanya tentang haji, baru Allah terangkan. Ada tempat-tempat yang diberitahu, ada tempat-tempat yang memang siapa pun tak boleh beritahu. Rasul pun tak boleh beritahu. Seperti roh tadi. Kalau tuan-tuan tanya roh, saya jawab, mana saya kelentong tuan-tuan lebih lagi. Tak betul ya? Dekat apa yang diceritakan saja tentang perkara-perkara roh tadi. Baik. Jadi bila sebut wahyu, wahyu ini ada 3 bahagian. Satu bahagian menyuruh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan ketiadaan menyampaikan kepada makhluk, maka tiada harus bagi mereka itu menyampaikan. Tak ada. Kalau saya boleh jawab ni mana ada lah. Tuan-tuan tanya apa dia tak? Kalau saya sebut mana ada lah. Tak ada. Benda yang Allah tak benarkan. Dan yang keduanya, satu bahagian memberi pilih Allah Ta'ala akan mereka itu padanya. Maka harus bagi mereka itu menyampaikan dia dan ketiadaan menyampaikannya. Ada benda yang boleh disampaikan, ada benda yang tak boleh disampaikan. Dan ada benda yang mana Nabi nak cerita kepada kita. Boleh cerita, boleh tak cerita. Apa dia yang kita tengok dalam cerita Isra' dan Mi'raj? Nabi kita sebut kepada kita. Bukan semua. Bukan semua. Ada benda Nabi nak nampak tapi tak boleh. Cuma Nabi kata apa? Yang kata syurga ini yang Nabi tengok. Mala ainun ra'at. Tidak ada mata yang pernah melihat. Kalau nak cerita pun, siapa pun tak boleh bayang. Jadi nak cerita juga, tak akan bayang. Tak akan bayang. Sebab tak tercapai oleh akal manusia untuk nak menggambarkan. Wala uzunun sami'at, dan tidak ada telinga yang pernah mendengar tentang cerita dia ni. Nak menggambarkan tak ada yang boleh nak apa? Yang pernah mendengar. Wala qatara ala qalbil bashar, dan tidak ada akal manusia yang terlintas di benak akal manusia itu yang terlintas tentang syurga tadi. Selagi mana dia boleh menggambarkan, tak betul. Hari ini ada AI. AI pun tak boleh. Tak boleh lah ChatGPT RM900 ya. Ataupun apa Gemini ke apa ke, Cloud ke. So dia buat kat saya syurga. Dia otak manusia AI ni. Otak manusia AI. Sembang macam kita. Kalau kita rajin sembang dengan dia macam kita. Jadi kalau kita tanya dia, kita kritik dia kritik kita balik. Dia kena marah dekat dia. Dia kata, ini dikira kes bully. Dia kata dia. Saya suruh buat poster. Tak kenal poster tu. Dia marah dekat dia. Kata, awak yang buat macam ni. Saya nak macam ni. Awak buat tak elok dan sebagainya. Saya kata dia. Awak ni dah boleh dicas kes bully. Dia kata dia. Tak tahu ya. Kita kena. Itu terbaik anda. Baik.
Dia otak manusia. Kalau kita nak menggambarkan. Jadi selagi mana manusia berfikir, selagi mana manusia yang membuat benda-benda teknologi ini, ataupun manusia berfikir, selagi itu tidak capai sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita tentang benda yang tidak pernah kita lihat, iaitu syurga. Maka Nabi boleh cerita, Nabi nak cerita macam mana bentuk, Nabi cerita hanya sekadar untuk kita mengambil ibrah, mengambil pengajaran daripada Isra' dan Mi'raj yang luar biasa. Cerita borak kita pun duk fikir macam mana borak ni. Borak kita tahu dah. Tapi bubuh minyak tak dah laju macam tu. Betul, kita tengok lagi macam mana Nabi naik ke langit. Boleh lah, tapi nak cerita kita tak mampu nak fikir. Kita duk fikir roket je. Fikir roket duk naik. Jadi naik ke langit pertama, jumpa Nabi Adam alaihi salam, tengok ke kanan, nampak roh jasad roh-roh yang baik, tengok yang ke kiri, nak menangis pula pasal apa, tengok cucu cicit yang mana yang melakukan kederhakaan kepada Allah. Nabi tak cerita lebih. Ada lagi tak? Ada. Itu maksudnya boleh menyampaikan, ada yang tak disampaikan. Ikutlah apa yang perlu disampaikan. Baik. Dan begitu juga tentang apa yang Nabi rasai. Apa yang Nabi rasai, apa yang Nabi menjiwai dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang Nabi sebut kepada kita, ada yang tidak. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bila sebut wahyu ini ada tiga jenis, ada beberapa jenis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahya. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasula fayuhiya bi idnihi ma yasha'u innahu aliyyun hakim." Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahawa tidaklah layak bagi seorang manusia bahawa Allah berkata-kata dengannya kecuali dengan jalan wahyu. Maknanya direct tak ada. Maksudnya apa? Dengan diberi ilham ataupun mimpi, atau dari sebalik dinding, dengar suara sahaja tanpa melihat. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam dengar suara tanpa melihat. Lalu utusan itu menyampaikan wahyu kepadanya dengan izin Allah akan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah tertinggi keadaannya dan amat bijaksana. Maka daripada surah ini kita dapat lihat bahawa ada tiga peringkat wahyu. Wahyu yang adalah ia bukan dari cakapan yang didengar, iaitu dengan dicampakkan di dalam hati pada masa jaga ataupun tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, dengar cakapan Tuhan tanpa melihat, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, wahyu dengan jalan mengutus malaikat yang dilihat rupanya. Jadi malaikat Jibril kadang datang kepada Nabi dalam bentuk rupa, tapi sangat sedikit. Kebanyakan dalam bentuk rupa seorang sahabat yang bernama Dihyatul Kalb. Kan cerita tentang satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi datang, malaikat Jibril datang kepada Nabi, duduk fajalasa rukbataini ila rukbataini wa wada'a kaffaini ala fakhizai. Letak tangan Nabi, duduk. Bagaimana cara malaikat Jibril datang kepada Nabi? Kalau kita fikir malaikat Jibril besar kot, satu sayap ni dah tutup dah, lagi dua kita malam tu besar. Jadi boleh duduk
Di rumah Nabi, bila cerita bila duduk di rumah Nabi, maknanya sahihnya bertukar. Itu yang Nabi sebut. Nabi tanya kepada sahabat, tahu tak siapa yang datang? Maka kata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Zaka Jibril, itulah Jibril. Berupa seorang sahabat yang bernama Dihyatul Kalb. Kenapa suka dengan sahabat tersebut? Kerana sahabat tersebut dia pakaiannya kemas, rambutnya sikat, badannya berbau wangi, sentiasa smart. Mereka suka kepada yang sentiasa kemas, smart, berwangi-wangian tadi. Maka dipilih Dihyatul Kalbi tadi. Baik, muslimin hadirin yang muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya tadi kita sebut satu bahagian menyuruh Allah taala akan mereka itu dengan menyampaikan, maka telah menyampaikan mereka itu akan dia kepada makhluk dan tiada menyembunyikan mereka itu daripadanya akan sesuatu. Jadi satu pun tidak diselindungkan oleh Nabi SAW perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampaikan kepada kita. InsyaAllah kita akan sambung pula mustahil lawannya menyembunyi. Kita berhenti kat situ. Ada soalan tak? Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum